Kenapa mereka tak nak Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri? Macam saya kata tadi, mereka nak bawa Hamzah sebagai calon Perdana Menteri. Kenapa mereka confident Hamzah ni akan jadi calon Perdana Menteri? Akan jadi Perdana Menteri. Kenapa? Baik, kerana ada pertemuan di antara Wan Saiful Wan Jan dengan pimpinan PAS, di mana mereka mengatakan bahawa PAS akan sokong Hamzah jadi Perdana Menteri. Tuan-tuan ingat tak bagaimana Hadi Awang dahulu PAS pernah sokong Azmin daripada sokong Wan Azizah untuk jadi Menteri Besar Selangor. Benda yang sama sekarang ini, Hadi Awang digunakan untuk sokong pula Hamzah bagi membelakangkan Azmin Ali. You see? Now, macam mana Wan Saiful Wan Jan ni boleh ada connection dengan PAS? Saya terangkan semalam, Wan Saiful Wan Jan memang orang PAS. Masa kami di UK dulu, dia ni tim PAS. Di sana dinamakan Hizbi. Saya bukan tim PAS, saya tim lain, underground. Kami geng-geng reformasi. So masa tu kami geng reformasi dengan geng PAS masa tu, Hizbi masa tu tak sebulu tau. Tak sebulu, saya tahulah. Kan kami agak bertembung juga masa kat UK. Kami tak sebulu. So dia adalah tim PAS. Di sana dia antara pimpinan Hizbi masa tu, pimpinan PAS. Balik ke Malaysia, dia tinggal bersama dengan PAS, tapi lepas tu dia join Bersatu. So it's not impossible kalau kita nampak bahawa ada kemungkinan, possibility bahawa dia boleh membawa Hadi Awang di dalam perbincangan. So perbincangan tersebut, dia kata dia dah jumpa dengan Hadi Awang, dan Hadi Awang dengan confidentnya mengatakan perkara ini. Daripada PAS, Tok Guru Haji Hadi sebagai pengurusi dalam perbincangan tidak rasmi itu, ada Tuan Ibrahim, ada Dr. Sam, ada Taqiyuddin, ada Ustaz Idris Ahmad. Maksudnya top 5 dia orang jumpa kami lah, yang bukan top 5 pun, tapi itulah kami yang ada. Dalam perjumpaan itu memang jelas, Tok Guru dengan penuh jelas dia kata calon Perdana Menteri daripada PAS bukan Tan Sri Muhyiddin. Saya yang tanya. Saya tanya Tok Guru, kalau begitu siapa calon daripada PAS? Saya dah ingat dia nak sebut nama Dr. Sam dah. Tok Guru tanpa berhelak, tanpa berlapik-berlapik, dia sebut calon daripada PAS ialah Datuk Seri Hamzah Zainuddin. Ialah Datuk Seri Hamzah Zainuddin. Kenapa tuan-tuan? Al-fulus fi mampus Al-fulus fi dunia wala mampus fi akhirah. Kerana duit, kerana wang, kerana Hamzah masih memiliki dana tersebut berbanding dengan Hamzah Zainuddin, dengan Muhyiddin Yassin. Dan yang paling penting juga, kita kena faham bahawa sekarang ini survival PAS bergantung kepada Bersatu. Survival PAS bergantung kepada Bersatu. Walaupun tempoh hari Sanusi nafikan, perasan tak, Hadi Awang tak pernah nafikan terima duit tau. Tuan-tuan perasan tak itu? Siapa yang nafikan tuan-tuan? Yang nafikan Tak Senik, yang nafikan orang daripada Pahang, yang nafikan Sanusi. Tapi Samsuri tak pernah nafi, Hadi Awang tak pernah nafi. Kan Bersatu itu kata bahawa dia orang bagi duit berjuta kepada PAS untuk kempen. Tapi Presiden pernah nafi? Tak pernah nafi. Bagi PAS mudah, asalkan mereka jadi kerajaan, mereka jadi pemerintah, they don't mind. Siapa-siapa pun jadilah Perdana Menteri. Dia orang tak nak berebut jawatan Perdana Menteri itu. Kerana yang paling penting bukan jawatan Perdana Menteri itu. Yang paling penting mereka ada kuasa, mereka boleh menunggang dan juga memandu Perdana Menteri mengikut apa yang mereka nak. Sebab itu essential sekarang ini PAS menang banyak kerusi demi untuk tak semestinya dengan Bersatu. Tuan-tuan kena ingat, tidak semestinya mereka akan pergi dengan Bersatu. Ini taktik yang pertama. Tidak mustahil mereka akan kembali kepada UMNO. Kenapa tujuannya macam ni is? Tujuannya nak pecahkan Bersatu ni. Untuk apa? Nak jual pada UMNO lah. Tengok, kami dah berjaya pecahkan. Sebagaimana dulu kami pernah pecahkan Pakatan Harapan, Pakatan Rakyat, sebagaimana kami pernah pecahkan Pakatan Rakyat. Kepada UMNO ditunjukkan bagaimana kita telah melakukan perkara ini. Therefore, inilah kesetiaan kami. Lepas tu UMNO kena khianat lagi. Oleh PAS.
bersama dengan Bersatu. Bila Bersatu dah tak ada apa, lepas tu dia keluar pula, dia khianat Azmin, dia bersama dengan Hamzah Zainuddin. Taktik terbaik tuan-tuan, survival pass never been about Islam. Tak pernah tentang Islam pun. It's never been about Islam. Okay, this has never been about Islam. It's always been about bagaimana aku nak jadi Perdana Menteri, macam mana aku nak jadi menteri, macam mana kita nak jadi kerajaan, bagaimana kita nak mengekalkan kuasa. It's always been about that. Sekarang ini kan, tiba-tiba PAS jawab. Taqiyuddin kata, PAS tak pernah cadang calon PM termasuk Hamzah, kata Taqiyuddin. Okay, Taqiyuddin kata, tak ada pun, tak pernah kami namakan. Mana ada? So sekarang siapa yang menipu ni tuan-tuan? Okay, PAS menegaskan parti itu tidak pernah mencalonkan mana-mana individu sebagai calon Perdana Menteri dari Perikatan Nasional, termasuk Ketua Pembangkang Hamzah Zainuddin. Sesat Agung Taqiyuddin mengulas penyebaran audio didakwa seorang pemimpin Bersatu yang mendakwa pimpinan PAS termasuk Presiden Hadi Awang setuju menjadikan Hamzah calon Perdana Menteri. Kita dengar tadi audio tuan-tuan, siapa dia kata hadir? Hadi Awang, Tuan Ibrahim Tuan Man, Taqiyuddin, Samsuri. Sanusi tak ada Sebab kenapa tuan-tuan? Sanusi ni tim lain, Samsuri ni tim lain. Kita kena ingat siapa tim dalam PAS ni, siapa tim dia orang tuan-tuan. Samsuri, Taqiyuddin, Tuan Ibrahim Tuan Man. This are one group. This another group adalah geng-geng Sanusi. There is another group, geng-geng ulama. Sanusi try masuk geng ni, tapi Sanusi ni dianggap sebagai pemimpin yang dia jadi liability. Minta maaf lah Sanusi, minta maaf ini ayat orang PAS pada aku tau. Aku bukan kutuk kau. Ini orang PAS cakap Sanusi ni bodoh, dia kata. Sanusi ni bodoh. Bodoh Sanusi ni. Dia kalau kami bawa dia macam kami bawa badut. Tapi sebab dia boleh bawa menang kat Kedah, sebab perangai dia macam tu, orang Kedah suka, tak apalah, bagilah dia. Tapi kalau nak bawa sebagai level untuk pemimpin, nampak badut lah, nampak jadi badut lah. Kita kena ketawa orang. Tengok dia ceramah lah, siap dengan Sultan dia maki. Kan? Nasib baik tak kena dakwa hari tu. Kan? So dalam hal ini kan, Sesat Agung Taqiyuddin mengelak daripada menjawab soalan berhubung kandungan rakaman itu. Taqiyuddin berkata beban membuktikan terletak pada individu yang membuat tuduhan. Kita dah dengar tuduhan dia. Bukan tuduhan, ialah kenyataan. Dia macam mana tuan-tuan? The end of the day, kita as sebagai orang yang berminat melihat politik ni, for me essential untuk kita faham satu perkara. Dia survival penting sekarang ini, kerana yang paling utama saya nampak, dia orang dah tak ada dana. Dia orang tak ada dana. They don't have the fund that they used to have. Hadi Awang memang sekarang desperate gila. Dia willing to, dia sanggup buat apa saja. Dia duk cucuk ATM card dia ni dekat semua bank. Bank Bersatu dia cucuk, bank apa orang kata, UMNO dia cucuk, bank Pakatan Harapan pun dia cucuk. Kod-kod lah boleh bersama lagi. Kan? Kod-kod lah boleh bersama lagi. Semua dia orang tengah planning something, because the election is coming. Paling kurang dia tak nak nanti kena maki dengan ahli-ahli dia. Tak semewah dahulu. Dulu boleh lah cerita kita ni bukan kerajaan, kita berjuang demi Islam dan sebagainya. Tapi bila dah jadi kerajaan, the reality hits. Reality dah kena pada rakyat tu sendiri. GDP paling rendah adalah 4 negeri di bawah pimpinan PAS. Pelancongan paling rendah sama. Orang daripada Langkawi dia kata pergi ke Terengganu. Iyalah. Kan, dua-dua negeri PAS. So, the end of the day sekarang ni saya nampak lah bahawa is this going to be the end of Bersatu? Maybe.
pernah semangat 46 dulu berkubur disebabkan oleh oleh pimpinan sendiri kan. This can be the end of bersatu. Kalau berpecah bersatu some of them mungkin akan join PAS, some of them mungkin akan kekal dengan bersatu, mungkin lepas tu dia mati, mungkin lepas tu akan ada macam Ibrahim Ali lah kan, dengan perkasa dia kan, lepas tu dia tak ada apa, tak relevan. I think lepas ni tak ada Muhyiddin Yassin. 3 orang ni pimpinan besar yang akan hilang. Bukanlah hilang, saya bukan kata meninggal lah, tapi maksudnya hilang daripada dunia politik. 3 orang, Anwar Ibrahim, Muhyiddin Yassin, Hadi Awang. 3-3 ni umur sama tuan-tuan. 3-3 ni memimpin parti yang sama, parti yang berbeza. Dan 3-3 ni pada penghujung usia mereka, 78 tahun. Kan? Nampak daripada 3 ni paling cergas sekarang ni Anwar Ibrahim lah. Nombor 2 paling cergas Muhyiddin Yassin. Paling lemah dan paling nampak sakit adalah Hadi Awang. But we never know kan? Kita takkan tahu.